Tuan-tuan, mereka tengok sebagaimana kata, saya meminjam kata Imam Allamah Muhammad Al-Ghazali, guru pada Yusuf Qaradawi. Dia kata kita berbalah remeh-temeh sedangkan musuh sedang berfikir untuk memancung kita depan atau belakang. Kita duduk bergaduh remeh-temeh je. Hal yang kecil. Hal yang kecil itu dijadikan sebagai isu besar untuk menuduh orang, memboikot orang. Bila saya tengok ada, tuan-tuan baca surat khabar Sinar hari ni, ada 16 penceramah yang tak boleh ceramah kat Johor. 16 penceramah. Nombor 16 tu saya. Nombor 16. Tapi bukan nama saya, macam saya, bukan saya. Sebab dia je salah, bukan. Saya pun tengok apa tuduhan dia. Tuduhan dia kata membenarkan sembahyang 4 mazhab. Tuduhan kenapa? Dan macam mirip ke Wahabi sikit. Dia tak kata saya Wahabi, cenderung Wahabi sikit. Dan yang ketiga, dia kata kerana membenarkan mengajar tanpa tauliah. Bukan dia kata saya mengajar tak ada tauliah, saya membenarkan orang mengajar tanpa tauliah. 3. Baik, saya nak jawab sikit supaya tuan-tuan tahulah. Tuan-tuan tahu. Yang pertama, cerita sembahyang 4 mazhab. Saya katakan itu saya nakal. Saya kata ada setengah ulama membenarkan seorang solat dengan kepelbagaian mazhab. Dan saya bagi contoh mudah je. Contoh letak tangan, letak sini, jatuh kan, atau letak bawah pusat. Pertama, saya selalu hurai bila orang tanya boleh, atau bila orang tanya saya tentang keterbukaan mazhab, saya kata ada pandangan ulama. Lalu saya menyebut, saya ambil daripada syarah atau kitab Tuhfatul Murid oleh Syekh Ibrahim Bajuri Asy-Syafi'i Al-Azhari, seorang ulama Syafi'i. Ketika mana dia mensyarahkan tentang A'immah Huda ataupun matan tentang 4 mazhab itu semua ahli sunnah wal jamaah. Maka saya uraikan pandangan ulama, setengah mereka berpandangan boleh sembahyang pada 4 rakaat itu mengikut mazhab yang pelbagai untuk menunjukkan semua mazhab itu diterima. Bukan saya kata boleh, ataupun bukan saya kata boleh nak sembahyang 4 mazhab. Saya kata pandangan ulama yang menyatakan boleh. Bukan saya sendiri tak pernah sembahyang pakai mazhab lain. Saya tak pernah sembahyang tinggal kunut ke. Saya sembahyang saya Syafi'i lah. Secara pemahaman mazhab. Saya tak pernah, tuan-tuan sembahyang belakang saya 16 tahun. Ada yang sembahyang belakang saya sampai 16 tahun. Ada saya sembahyang pakai mazhab lain. Tak baca bismillah ke, tak baca Fatihah ke, atau sebagainya. Bukan isu. Bukan isu. Kalau Habib Omar hafizahullah, dia sembahyang dia pun tak baca bismillah. Tuan-tuan boleh tengok dalam YouTube, tak ada isu. Walau dia diterima di Malaysia. Habib Omar hafizahullah, dia solat dia tak ada bismillah, itu alhamdulillah. Kenapa dia tak jadi isu? Maka bila saya kata ada ulama yang menyebut, saya menyebut kitab. Dan saya bagi contoh mudah, seorang letak tangan di sini, ini Hambali saya kata. Letak atas pada pusat itu Syafi'i. Dan meluruskannya, maka ini adalah mazhab Maliki dan satu qaul dalam mazhab Syafi'i. Dan bawah pusat itu mazhab Hanafi. Saya cuba memudahkan faham mazhab. Tak tahu hukum letak tangan ni wajib ke apa? Jadi kalau saya semayang letak sini, batal ke semayang saya? Tidak ada orang kata batal. Letak tangan tu sepakat ulama sunat, tidak wajib dan bukan rukun solat. Ia antara hayat solat. Tapi oleh kerana tuan-tuan dia nak cari alasan apa nak harangkan saya ni, cari tak jumpa. Dia kata yang ni lah, walau itu satu furuk dalam fiqh. Kalau begitu semua benda boleh buat. Satu furuk. Saya punya beribu CD, yang tu je dijumpa. Dah lah izin nama saya salah, nampak tak kenal kita. Kata orang Johor, tak boleh tak kenal nama kita yang selalu naik banner. Tahu ini lebih kepada saya katakan dengki, lebih pada dengki. Bila mereka dengki, mereka buat macam tu. Sama juga bila isu dia cenderung pada Wahabi. Cenderung, kenapa? Hanya saya kritik seorang pemimpin Aswaja, Zamihan Ghari. Dia terkenal sebagai golongan ataupun orang yang suka yang agak walker sikit. Saya tak nak kutuk banyak dia. Maklum, saya mengkritik dan menjawab bila mana dia menganggap Ibnu Qayyim itu sesat pemahaman, pemikiran dan kitab. Saya cuma jawab, ramai ulama menggunakan pandangan dan pendapat dia, termasuk ulama Asy'ariyah, ulama Syafi'i. Hatta guru kami Dr. Ali Jumaah dalam bukunya Al-Mutasyaddidun menakalkan sebanyak sejumlah besar kata-kata Imam Ibn Qayyim. Adakah dia cenderung pada Wahabi? Kalau dia terkenal di sisi golongan Asy'ariyah sebagai tidak menyetujui Wahabi, tapi dia menakalkan pandangan dan pendapat.
Hatta Syed Muhammad Alawi mengarang kitab mafahim wajib an tusahhah, mafahim yajib an yusahhah, kepahaman yang perlu diperbetulkan. Beliau juga membawa kata-kata ulama-ulama ini. Dia bawa kata-kata Ibn Taimiyah, Ibn Muhammad bin Abdul Wahab. Kenapa dia tak dikatakan Wahabi? Walau dia terkenal di sisi Asy'ariyah sebagai pembela Asy'ariyah, menyebut pandangan untuk melihat dari sudut wijhatun nazar, idea dia. Kita sebut idea. Masa sokong tak sokong tu nombor dua. Saya sebut idea untuk tunjuk keperbagaian. Ada pandangan ulama kata begini. Bahkan dalam manhaj Universiti Al-Azhar sendiri, dan saya mengaji manhaj Universiti Al-Azhar, guru kami mantan mufti besar Mesir Profesor Nas Farid Wasi dikarang satu kitab, dan kitab tu ada di tangan saya, Al-Ahwal Syakhsiyah. Al-Ahwal Syakhsiyah maknanya kitab yang berkait dengan rumah tangga Islam, hukum hakam yang berkait dengan rumah tangga, perkahwinan, cerai. Atau beliau dalam bab cerai menyebut pandangan, menakalkan pandangan Ibn Taimiyah, Ibn Qayyim, pandangan Syiah tentang hukum talak 3. Antara ittifaq ulama dengan pandangan mereka. Dia sebut pandangan, bukan masalah sokong ke tak sokong, pandangan dia sebut. Adakah hanya menyebut pandangan lalu dilabelkan pada sesat? Begitu saya katakan lebih kepada, ya saya tak nak komen lagi 15, sebab semua 15 tu saya tak pernah jumpa, dan saya tak pernah kenal dari sudut bercakap bersembang, tak pernah. Cuma saya kenal nombor 16 tu, saya kenal, macam kenal lah, sebab nama tu macam nama saya je, tapi bukan macam. Dan nak menjawab persoalan tadi yang mereka sebut, dan yang paling aneh, kata mengajar dan membenarkan mengajar tanpa tauliah. Saya pergi minta tauliah, ni Haji Aki bukti, pergi dengan Tuan Hashim, kita pergi ke pejabat agama, kita isi borang 1 jam, sampai hari ni mereka tak luluskan. Tapi saya dapat arahan daripada penguat kuasa, ustaz boleh mengajar, tak ada masalah. Tiba-tiba dia kata saya tauliah, saya membenarkan orang mengajar tanpa tauliah. Walau saya datang bertemu dengan dia, saya simpan lagi nama pegawai penyiasat, semua data saya ada dengan mereka, dan mereka dengar penjelasan semuanya, tak ada masalah. Buku-buku yang saya karang, kitab-kitab yang saya karang, CD-CD yang keluarkan. Tentang ini lebih saya katakan contoh, kita katakan musibah umat Islam, musibah besar. Mereka cuba bangkitkan perbalahan. Ya, kalaupun saya pun tak tahu esko agama tu, saya pernah forum dengan dia 2 kali. Saya tak tahu siapa yang ada masalah dengan saya kat atas, saya tak tahu. Esko tu pernah berforum dengan saya 2 kali, dan dia dengar apa yang saya cakap, sebagaimana saya dengar apa yang dia cakap. Dia sendiri puji Iran Syiah. Adakah kenapa tak kata dia Syiah? Kalau betul, rakaman tu ada. Kalau benar dia memuji tentera Iran, negara Iran, adakah dengan pujian tadi dia patut digelar Syiah? Saya tak kata begitu. Tapi kalaulah kita nak fitnah orang, kalau kita nak kata orang, kita boleh kata. Maka ini saya katakan masalah kelompok tertentu yang bermasalah secara hasad dengki. Bahkan kalau betul tuan-tuan, kalaulah mereka dengar adalah wakil-wakil kat sini, panggil saya menghadap. Sebab kita tahu jawab agama ni ada orang pandai, ada orang bijak, ada orang pandai, ada orang tahu, ada mengaji macam saya, belajar macam saya, pakai kitab, mengaji di Mesir atau mengaji di mana-mana universiti. Okey, panggil. Kenapa tak nak panggil? Kenapa tak nak dialog? Kenapa tak nak bercakap? Kenapa tak minta pencerahan dari saya? Kenapa pakai YouTube yang dikerak-kerak lalu letakkan satu hukuman? Saya tak takut, saya cuma nak jelaskan. Takut tuan-tuan takut, saya tak ada masalah. Saya dah sedia dengan IC ni. Biasa bergerak ceramah tak bawa IC, hari ni bawa IC lah. Beg duit pun tak bawa, sebab biasa orang bayar makan. Hari ni bawa beg duit, bawa IC. Kita tak takut, cuma saya nak jelaskan. Kalau tuan-tuan faham itu okey, saya tak ada masalah ditangkap atau sebagainya, sebab benda tak ke mana pun. Kalau ditangkap pun tak ke mana, saya tak cabar ditangkap. Tapi saya nak jelaskan tentang rekaan tuduhan tadi yang tak munasabah, sehingga dilupa saya bela Imam Ghazali, sehingga dilupa saya membela Ibnu Qudamah, sehingga dilupa saya membela Sufi dan Tasawuf. Saya mengajar kitab Syekh Abdul Qadir Jilani, sehingga dilupa saya mengajar kitab Hikam, syarah kitab Hikam Ibnu Athaillah dan syarahnya Tuku Pulau Manis. Sehingga dilupa saya menterjemah kitab Sufi Haris Muhasibi, Risalah Mustaghsyidin, yang tu dia tak pandang semua tu. Hanya dengan satu perkataan saya kritik bos Aswaja, itu jadi isu besar. Hanya kritik, sebab yang mengadunya puak-puak ni. Dan saya tuan-tuan, kalau benar
mereka pejuang Ahlussunnah wal Jamaah. Saya malu dengan akhlak mereka dan kebodohan mereka dalam mengambil dalih untuk menghalang seseorang berkuliah atau sebagainya. Tak bijak. Tak bijak. Pertama, nama saya pun dia tak kenal betul. Memang tak bijak sungguh. Yang tak bijak kedua, saya katakan kenapa tak panggil penerangan? Orang mencuri, orang membunuh pun dipanggil untuk diterangkan kenapa terus buat benda tu. Bukan kita takut, kita tak takut, cuma kita nak jelaskan. Biar bertindak tadi tuan-tuan, kita nampak kita ada ilmu dan bijak sikit. Ya, biar paling kurang saya dapat bela dulu, lepas tu nak bang-bang saya tak kisah. Paling kurang saya boleh jelaskan dulu apa dia. Daripada dia dengar balik tabik. Walau sejumlah pegawai pejabat agama forum dengan saya. Sejumlah mereka. Termasuk daripada mufti, timbalan mufti, Qadhi Segamat hari ni Sulaiman Mahidin, Ustaz Sulaiman Mahidin. Atau apa ni, beberapa qadhi yang lain. Forum, tak ada masalah. Artinya, saya katakan lebih kepada prejudis. Dan ini yang saya nak sebut apa yang disebut oleh Yusuf Qaradawi. Dia bawa satu isu kecil untuk laga-lagakan kita. Sehingga melupakan isu yang lebih besar yang disepakati oleh umat. Isu-isu furu'. Isu-isu cabang. Isu-isu yang saya kata tak ada kena-mengena dengan akidah. Tak ada kena-mengena dengan pegangan kita. Bahkan apa yang dilakukan cuma merugikan umat Islam. Wujudkan perbalahan. Wujudkan tohmah, tuduh-menuduh. Ya, dia tuduh saya pun boleh tuduh dia. Kalau nak tuduh lah. Tuan-tuan boleh tuduh pula sana tuduh tuan-tuan pula. Sama. Mana selesai masalah umat? Sebab itu pendakwah yang bodoh memainkan isu yang kecil. Ini musibah. Kalau sekiranya dia terperangkap dengan cara penjajah, maka ini musibah. Tapi kalau dia dah tahu, sengaja mainkan lagi, ini lagi besar musibah. Sebab itu tuan-tuan, saya mengelakkan perbalahan khilafiyat. Saya tidak pernah mengkritik perkara khilafiyat. Kerana saya pegang kaedah la inkar fi masail ijtihadiyah. Tidak boleh mengingkari masalah ijtihadiyah. Kerana setiap ulama berijtihad, memberi pandangan, memberi pendapat. Saya tidak mengkritik. Ya, menyebut pandangan semua ulama berdasarkan keseimbangan ilmu, ya, itu sebagai satu amanah ilmu. Tapi mengkritik jauh sekali, untuk mempelekeh jauh sekali. Bukan nak kata saya pelekeh mazhab Syafi'i pun jauh sekali. Saya mengajar fiqh Syafi'i 16 tahun. 16 tahun fiqh manhaji sampai jilid ke-8. Di sini saya ajar fiqh manhaji, fiqh Syafi'i di Husna, dah jilid ke-8, jilid terakhir. Bayangkan kalau kita Arab tu 3 naskah besar. Selama hampir 16 tahun mengajar fiqh Syafi'i. Menyebut pandangan dan pendapat. Tuan-tuan, saya dah beritahu fatwa beribu fatwa, beribu. Daripada tahun 2001 orang tanya soalan agama saya jawab. Takkan dia jumpa satu masalah agama je, semayang ikut 4 mazhab. Dia tak jumpa masalah yang saya jawab. Beribu-ribu masalah. Kalau tak ada ni, penjual CD ada belakang, beli CD belakang. Artinya dah tak buat pengkajian langsung, tak buat pengkajian, cuma dengar orang cakap. Tak mengkaji, pertama tak panggil saya, yang kedua tak kaji, yang ketiga saya katakan pun tak kenal saya dengan sebenarnya, tak kenal. Bukan tak duduk dalam majlis ilmu. Sahabat-sahabat kita yang berjawab agama yang duduk, dia tahu. Tapi bila pengfitnah lebih kuat. Ceritanya pengfitnah lebih kuat daripada orang yang saya katakan munsifun, yang insaf. Ala kuliah, saya bukan nak meraih simpati, cuma nak beritahu. Nak beritahu tuan-tuan, sebab benda ni viral cepat. Saya tak masuk dalam saya punya Facebook, saya takkan viralkan. Orang lain viralkan. Sebab saya pun baru tahu tadi. Tengok surat yang disadangkan, kononnya disaing oleh Sultan Johor, sebut nama-nama, itu pun baca dalam sinar. Saya baca. Ya, saya kena beritahu sebab nanti tuan-tuan juga akan tahu. Paling kurang tuan-tuan tahu versi jawapan saya kenapa.